masuk lagi. Lapar, aku nak makan apa? Duit dah masuk ni. Barang ni macam cun. Beli je lah. Dah sampai. Terima kasih. Beli ni, beli tu. Beli boxer. Banyaknya barang kau ni, Del. Nak buka kedai ke? Banyak yang barang aku. Biasalah bro, duit tengah masuk. Banyak-banyak duit pun kau nak buat apa? Nak kata duit pinjaman, kita dua baru dapat 1,000. Kau dia banyak tanya lah. Ni semua duit pinjaman. Tapi yang lain-lain ni, aku pakai pay later. So nanti aku ada duit, baru aku bayar. Kau jangan main, kau tengok ni. Aku dah beli kamera baru, kasut baru. Batu-bata pun aku beli sekali tau. Batu-bata pun kau beli, Del. Kau biar betul. Kau tak payah risau. Pay later ni, nanti aku ada duit, aku bayar lah. Kau baca tak term and condition dia? Cuba kau check balik balance bank kau. Kau ni, aku tahulah apa aku buat. Sekejap aku tengok. Baim, mana pergi duit aku? Aku kena scam ke? Kau bukan kena scam. Tapi semua barang yang kau beli ni dah auto deduct dalam bank kau. Itulah aku dah cakap, kau bukan pernah kisah. Alamak. Macam mana ni Baim? Hutang aku makin banyak. Macam mana ni kalau dari dulu aku fikir mesti tak jadi macam ni. Tak apalah Del, aku faham masalah kau. Benda semua boleh settle. Betul ke boleh settle Baim? Boleh. Macam mana? Apa macam ni? Firstly, kita kena kawal pembelanjaan. Bila kita belanja online, kita susah nak nampak duit yang keluar. Jadi, memang penting lah untuk kita selalu cek duit yang keluar dan masuk setiap bulan. Memang penting lah buat kira-kira ni. Okey, lepas tu, kita kena asingkan keperluan dan kehendak. Setiap kali kita nak beli satu barang tu, kita kena pasti barang tu keperluan ke kehendak. Kalau keperluan, kita beli je dulu. Tapi kalau kehendak, nanti ada duit kita belilah. Alah. Ni lagi satu. Kita kena baca terms dan condition dia. Tu pun kena baca ke? Banyaknya. Iya, memahami terms dan condition suatu pay later tu dapat bantu kita jadi terjerat dengan hutang yang membebankan. Sekarang kau dah faham? Terima kasih Baim sebab tegur aku. Kalau tak, aku tak tahulah masa depan aku macam mana. Aku baru tahu penting juga penjagaan wang tu. Okey, tak apa, sama. Tanggungjawab aku juga. Urus kewangan anda dengan bijak. Gunakan online banking untuk pantau pembelanjaan. Ingat, jangan bayar dan bazir.